Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai orang selalu tanya, fidyah nak bayar berganda atau tidak? Merujuk kepada pandangan mazhab Syafi'i, pembayaran fidyah dan kafarah yang tertangguh hendaklah digandakan. Ini berdasarkan kepada qaul yang asah. Wa man akhkhara qada'a Ramadan ma imkanihi hatta dakhala Ramadan wa akhar lazimahu ma'an qada'i li kulli yawmin muddun. Maksudnya, sesiapa yang lewat qada puasa Ramadan sedangkan ia mampu sehingga masuk Ramadan berikutnya, maka wajib qada dan membayar fidyah satu hari satu cupak. Wal asahu taqarruruhu bi taqarrudi sinin. Pada pendapat yang asah, fidyah itu berulang dengan berulangnya tahun-tahun itu. Maksudnya berganda. Wa annahu law akhkhara qada ma'a imkanihi famata ukhrija min tarikatihi di kulli yawmin muddun lil fawat wa muddun lit ta'khir. Sekiranya lewat qada puasanya sedangkan ia mampu, maka jika ia mati pada tahun itu, fidyah perlu dibayar daripada pusakanya setiap hari 2 cupak. 1 cupak untuk qada dan 1 cupak lagi untuk kelewatannya. Jadi, nak bayar berganda atau tidak? Tentulah kena bayar berganda. Bagaimana kalau tidak mampu? Menurut mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Kedah pada 3 April 2014, sekiranya pembayar fidyah dan kafarah itu di kalangan orang kaya dan mampu, maka hendaklah digandakan sesuai dengan kaul yang asah dalam mazhab Syafi'i. Tetapi jika pembayar di kalangan orang miskin atau fakir, maka tidak perlu digandakan berpandukan pada satu kaul yang lain dalam mazhab Syafi'i. Kesimpulannya, mampu, bayarlah berganda. Kalau tak mampu, pilih yang tidak berganda. Bayaran fidyah boleh dibuat secara dalam talian atau di kaunter Majlis Agama Islam Negeri Kedah atau di pejabat agama daerah berhampiran. Ayuh, tunaikan segera kewajipan anda. Fidyah terlaksana, ibadah sempurna. Barakallahu fikum, ila liqa, ma'as salamah.